saya ingin berkata sesuatu, iaitu kebanyakannya bila keluarga berada, seseorang tu mudah terlupa diri dia dan dia mudah terjebak kepada gejala-gejala negatif, termasuk minum arak. Dan yang paling sekali yang patut kita hindari ialah dadah. Sebab dadah ni tuan-tuan, ingin saya maklumkan satu perkara. Dadah ni bukan serupa macam mak ayah. Mak ayah bila dia warning kita, awak jangan buat. Awak buat selalu je abah bantai. Abah tak bantai lagi. Dadah ni bila kita terjebak tuan-tuan, dia macam current. Current dia tak warning, dia bagi terus. Itulah dadah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, oleh hal dengan saya pun terjebaklah dengan dadah. Jangka masa saya terjebak melebihi 20 tahun. Jadi alhamdulillah hari ini, macam mana saya dapat terlepas, yang utama sekali bantuan Allah. Di samping itu ada juga agensi kerajaan yang mana saya jumpa mereka minta khidmat nasihat. Pada awalnya memang sukar untuk saya berhenti, tetapi dengan keazaman iltizam saya yang bersungguh-sungguh, alhamdulillah. Untuk pengetahuan umum, pemulihan melalui AADK dengan CCSC ini teramat berbeza. Sebab kenapa saya berkata begitu? Di masa AADK mengendalikan urusan dadah tidaklah berada di kemuncak macam sekarang ni. Tetapi di sekarang ni berbagai-bagai dadah ada. Contoh, saya bagi contoh yang paling mudah adalah pil kuda. Pil kuda ni kita tak tahu formula apa yang diguna pakai, kita tak tahu. Tetapi dengan adanya CCSC ni, alhamdulillah, sebab cara dia mentadbirkan organisasi ni, saya sangat-sangat bersetuju. Sebab pelagin ni tuan-tuan, dia mudah sensitif. Jadi kalau kita buat treatment dia dengan cara kasar, dia kata kasar. Kalau lembut, dia pijak kepala kita. Jadi kaedah mana yang patut kita nak bagi treatment pada dia? Kaedah yang saya nampak yang boleh diguna pakai pada hari ini adalah CCSC. Sebab diorang ni boleh dikatakan kaedah yang diguna pakai adalah bersesuaian dengan apa yang ada hari ini. Sebab saya kerap kali saya pergi ke CCSC di Kuantan. Jadi saya tengok budak-budak tu, boleh dikatakan budak-budak kat situ ada dalam keadaan keselesaan tu ada. Dia tidak style pusat induk, dia tidak style kaedah AADK yang zaman dulu, yang mana dia menggunakan kaedah cara dia. Tetapi yang ada sekarang ni, saya tak nampak jalan. Kenapa manusia tak boleh kembali ke pakai jalan dengan berkesan dengan adanya CCSC? Sebab formula yang diguna pakainya, bagi saya teramat setuju sangat. Nasihat saya kepada pemuda-pemuda, belia-belia, hindarilah tuan-tuan daripada dadah. Sebab tuan-tuan adalah bakal memimpin negara. Jika tuan-tuan terlibat, jika anak-anak kita ni terlibat, siapakah yang bakal untuk mentadbir negara kita ni? Tuan-tuanlah harapan negara. Jika tuan-tuan terbabit, pakcik rasa cukup sedih apabila pakcik walaupun pakcik dia dalam kubur, pakcik akan rasa sedih hati. Sebab tuan-tuanlah bakal pemimpin negara nanti. Jadi nasihat pakcik, sekiranya adik-adik, anak-anak yang terlibat, cepat-cepat pergi untuk mendapat rawatan.